Calon penolong pegawai belia dan sukan S5 dapat panggilan 9 Disember ni, jangan main-main kakak abang. Ini bukan ujian suka-suka, tapi ini tapisan tentang sikap. Ujian ni fokus kepada 6 teras utama: integriti dan amanah, kepimpinan dan tanggungjawab, kerjasama pasukan, pengurusan program dan disiplin masa, kawalan emosi dan tekanan, komunikasi dan keputusan berasaskan data. Kalau tersasar jawapan, sistem terus boleh nilai yang calon tu bukanlah calon yang sesuai untuk jawatan S5. Jom, Cik Su nak share 3 contoh soalan. Soalan pertama, dalam aspek kepimpinan dan keutamaan tugas. Jika saya mengetuai satu program belia, saya lebih suka membuat keputusan seorang diri supaya proses lebih cepat. Cadangan jawapan, tak setuju. Ini kerana jawatan S5 ni perlu kerja dengan komuniti belia, NGO dan agensi daerah. Keputusan seorang diri tanpa libatkan ahli pasukan adalah risiko yang salah, tak inklusif. Sikap terbaik yang diperlukan adalah keputusan berpasukan, bukan solo. Contoh soalan kedua dalam aspek kerjasama dan disiplin masa. Jika rakan sepasukan lewat menyiapkan tugasan untuk program, saya akan biarkan sahaja kerana itu adalah tanggungjawab dia. Cadangan jawapan, sangat tidak setuju. Dalam pengurusan sukan ataupun belia, kelewatan seseorang boleh menjejaskan keseluruhan program. S5 ni perlu proaktif membantu, bukan membiarkan. Soalan ketiga dalam aspek tekanan dan komitmen kerja lapangan. Jika program belia berjalan sehingga lewat malam, saya akan tetap pulang tepat 5 petang kerana masa kerja saya sudah tamat. Cadangan jawapan, tak setuju ataupun sangat tak setuju. Banyak program belia dan sukan berlangsung di luar waktu pejabat. Jadi fleksibiliti masa adalah keperluan, tapi masih patuh SOP, bukan overwork tanpa hala tuju. Nak tips lulus tak? Tip pertama, jawab ikut realiti tugas S5 kerja lapangan. Banyak koordinasi, teamwork dan komunikasi. Jawapan mesti selari dengan dunia sebenar. Tip yang kedua, elakkan jawapan ekstrim. Jawapan sangat setuju atau sangat tak setuju berterusan boleh tunjuk rigid. Tip ketiga, faham teras, bukan hafal jawapan. Sistem uji konsistensi. Kalau jawapan bercanggah, terus flag sebagai tidak stabil. Tips yang keempat, berlatih dengan set soalan yang mirip format sebenar. Ini paling penting sebab psikometrik kerajaan ada pattern tertentu. Untuk challenge anu ni nak dapatkan rujukan ujian psikometrik yang mana ada 200 ke 400 contoh soalan berserta jawapan dan penerangannya. Boleh baca nota sekali, boleh ke profil dan klik link di bio kami. Ramai calon lebih bersemangat untuk jawab exam lepas diorang study rujukan ni. Jadi tunggu apa lagi? Jom jawab latih to be sekarang.